Sukabumi. Sebab memang tadi hujan and kabus tu. In fact sekarang pun masih lagi kabus kan. Betul. Sekarang pun masih lagi kabus. So kita orang decide untuk breakfast lah sekarang ni. Sorry, kita punya apa ni? Bakso ke? Bakso. Bukan, bergedil. Dia nasi ke ya? Yalah, nasi. Nasi and ada suun, ada ayam cari and bergedil. Pagi itu, sepatutnya kami mengambil motor sewa untuk ke Sukamakmur dan Provinsi Java. Malah, kami dah siap bayar pakej bersama fotografer yang juga merangkap guide kami nanti. Tapi, hujan turun lebat tanpa henti. Guide kami nasihatkan untuk tunggu beberapa jam sebab jalan ke sana berbahaya, kecil, berbukit dan kabusnya yang tebal. Walaupun begitu, suasana Linggarjati tetap cantik. Pagi-pagi, penduduk dah keluar menguruskan kebun walaupun sejuk dan basah. Ya Allah, terlalu sejuk. Tengok ni apa dah jadi ni. Sumpah sejuk. Sejuk nak. Habis komputer ni bawanya ha. Ya, dalam tak ada apa-apa. At least ni dapat view, tapi view dia sejuk gila. Ya Allah. Bayangkan kalau kat rumah aircon 16 tu paling minimum. Sini 16 darjah Celsius tadi sebelum hujan. Ini hujan, kabus tebal. Mungkin sebenarnya dah -5 lah. Beku. Lagi keluar salji. Ni pemandangan dah penuh dengan kabus masa hujan. Selepas menunggu lama, hujan masih belum reda. Kabus masih tebal. Jadi kami buat keputusan untuk teruskan perjalanan. Sedikit terkilan sebab datang jauh-jauh tapi tak nampak view di sini. Kadang-kadang perjalanan macam ni memang tak semuanya ikut seperti yang kita rancang. Tapi di situlah pelajarannya. Tak semua perkara berlaku seperti yang kita inginkan. Destinasi seterusnya Gunung Merapi Tua. Kami dibawa melawat muzium perkampungan yang pernah musnah akibat erupsi. Ini adalah muzium di mana rumah-rumah ataupun perkampungan yang terkena kesan daripada erupsi Gunung Merapi. Asal macam ni. Besar juga. Yang dua samping rumah ni untuk lembu. Lembunya jadi macam tu. Tulang saja. Oh, itu apa? Lembu. Tulang lembu. Tulang lembu. Ya, lembu. Di orang kampung sini dulu banyak pelihara lembu. Oh. Tiap rumah pasti ada lembu. Nah, ini kita kat sini radius 7 km dari puncak Merapi nih. Tapi sayang mah kita nampak 2 hari nih. Cuaca kurang bagus. Nah, nanti kita boleh tengok masuk. Ada foto-foto masa erupsi 2010. Ini adalah tulang-tulang lembu yang terkena kesan daripada erupsi pada tahun 2010 di Merapi. Tinggal tulang dah reput dah. Sebenarnya di sini yang sampai adalah asap dan debu-debu. Itu pun dah cukup panas sehingga mencairkan barang-barang yang ada di rumah. Ini orang kampung sini sebut wedus gembel. Asap nih. Apa? Wedus gembel. Bedus gembel. Ya itu macam begitu mbak bang. Suhu asap ini saja ini sampai 400 derajat Celcius asapnya saja. Ini bercampur sama debu. Dan rumah ni kena asap saja kan? Kena asap saja bang. Kena asap. Ya macamnya. Jadi masa erupsi 2010 itu ada 2000 lebih lembu mati. Tak sembah bawa turun.
Jadi 2010 itu merupakan erupsi paling besar yang terjadi siklus 100 tahun sekali. Kesan setelah eruption daripada Gunung Merapi di Kota Jogja yang jauh. Berapa jauh daripada sini? Hampir 20 lah Bang, kurang lebih 20 km. Salah satu lokasi di sini dinamakan sebagai Batu Alien. Nama yang diberi oleh penduduk sebab bentuk batunya unik, menyerupai wajah alien. Tapi sebenarnya, lokasi ini dinamakan Batu Alihan. Dalam bahasa Jawa, alihan bermaksud pindah. Ini kerana masyarakat di situ percaya lokasi batu besar dari erupsi Merapi ini telah dialihkan ke tempat lain. Di kaki Gunung Merapi, kami singgah di Bunker Kali Adam, sebuah tempat yang pada awalnya dibina untuk perlindungan, tapi kini menjadi saksi bisu tragedi letusan gunung berapi. Dari luar, bunker ini kelihatan kecil dan sederhana, tapi di sinilah dua orang pernah terperangkap ketika erupsi Merapi tahun 2006. Mereka berlindung di dalam. Namun suhu yang terlalu panas lebih 500 darjah Celsius menjadikan ruang itu seperti perangkap maut. Berdiri di depan pintu bunker ini terasa sunyi yang berat. Bayangkan, tempat yang sepatutnya memberi perlindungan akhirnya menjadi pusara. Saya sempat berbual dengan guide kami. Saya tanyakan padanya, mengapa masih ada perkampungan walaupun Merapi masih lagi aktif? Tidakkah mereka punya trauma dan ketakutan bahawa tragedi yang lalu akan berulang? Katanya, penduduk di sini memang sudah memilih untuk menetap di situ sahaja, tidak mahu beralih. Tetapi semua kawasan ini dijadikan sebagai kawasan pelancongan bagi menjana pendapatan komuniti setempat. Dengan kata lain, mereka tahu erupsi akan berlaku lagi. Sekurang-kurangnya, dana pendapatannya sudah ada. Buku Akik, sebuah toko buku independen yang terkenal di Jogja, terletak tak jauh dari pusat bandar. Selama ini, saya cuma tengok tempat ini di media sosial. Akhirnya berkesempatan untuk melangkah masuk sendiri. Dari luar, kedainya kecil dan sederhana, tapi bila masuk ke dalam, suasananya terus berubah. Tenang, hangat dan dipenuhi aroma kertas. Rak-rak buku disusun mengikut tema dan genre. Juga ada tema-tema tertentu yang telah ditetapkan dan disusun pada setiap rak. Setiap sudut terasa hidup, seolah-olah setiap buku di sini sedang menunggu untuk dibaca dan difahami. Di meja kayu kecil di tengah ruang, ada beberapa orang sedang membaca perlahan, tanpa bunyi. Mereka hanya fokus untuk membaca. Kata orang, membaca buku seperti membaca buah fikir orang lain. Kita seperti menerobos fikiran dan memahami sudut pandang penulis. Dari situ, fikiran yang sempit akan lebih luas. Yang terkatup akan mula dibuka. Hari keempat bermula dengan misi besar, mengejar sunrise. Selepas 2 kali gagal di Linggarjati dan Puntuk Setumbu, guide kami, Mas Cahyo, mencadangkan Bukit Panguk Kediwung, satu tempat yang katanya tak pernah gagal bagi pemandangan. Kami tiba awal pagi. Suasana masih gelap dan kabus perlahan-lahan berarak di antara lembah. Kita ada bukit atas awan. Bukit apa?
Nama tempat ni? Bukit Panguk. Sungai Panguk. Bukit Panguk. Panguk. Untuk menyaksikan sunrise finally. Dah nampak dah depan tu. Cantik. Cantik. Bila matahari mula naik, cahaya keemasan menyentuh puncak bukit dan membentuk bayang di antara awan. Indah sampai terasa susah nak percaya betapa kecilnya kita di hadapan alam. Tapi dalam keindahan itu, ada sesuatu yang buat saya terfikir. Alam bukan sahaja cantik, tapi juga menakutkan. Kabus tebal, lembah yang dalam, dan angin yang kuat. Semuanya mengingatkan kita bahawa keindahan ini datang bersama kuasa yang tak mampu kita kawal. Dari Bukit Panguk ke Diwung, saya belajar satu hal. Untuk benar-benar menghargai alam, kita perlu tunduk padanya. Bukan hanya menikmati, tapi juga menghormati. Kerana setiap hembus angin dari setiap cahaya pagi itu adalah tanda kecil dari kebesaran ciptaan Tuhan. Tadi kita mengambil gambar di sana. Agak menakutkan. Sebab kapal tu bergoyang-goyang. Macam mana? Okey, mantap. Takut tak? Boleh lah, sikit lah. Takut terjongkit. Kita bersama dengan Mas Cahaya. Kita punya tour guide di Jogja. Okey. Jangan lupa selalu guna perkhidmatan Pelancongan Jogja, Ganesha Jogja. Okey? Thank you. Kenapa kita vlog dekat sini? Sebab sini lighting ni sangat cantik dan view belakangnya spektakular. Air liu ni masuk sini. Apa benda dekat sikit. Lepas tu, tapi satu benda lah, saya discover dekat Jogja ni yang aku sebenarnya agak gayat lah. Sepanjang tut tahun dia baru tahu yang dia gayat. Saya jarang pergi tempat yang apa ni, tinggi. Kalau bila pergi macam ni macam takut lah. Saya jarang overthinking kan. Tak boleh jadi geng hiking lah yang tu lah. Siapa nak pergi hiking dengan saya? Apa? Okay, drop the comment. Jangan drop the comment. Drop comment below. Drop comment below. Drop your comment below. Yeah. Lepas kita melihat sunrise tadi, kita sekarang ni berhenti untuk breakfast dulu sebelum kita masuk hutan Pinus. Pinus. Hutan basically dia tempat pokok pine. Tapi yelah, dia tulis Pinus. Sebutan dia Pinus, Pinus. Tak tahu. Kita tanya orang lokal sini kejap lagi. Satu benda yang menarik pasal tempat tadi kan. Kita jumpa ramai grup daripada Malaysia. Ada 2-3 grup juga. Satu grup family, satu grup tak tahu mungkin kawan-kawan ke kan, ramai macam mungkin di usia 30-an ke 40-an gitu lah. Ini sama pun. Diorang selalunya akan pergi ke tempat sama yang macam kita pergi. Dua ada kat depan ni. Dia akan masuk hutan Pinus. Bunyi tu pelik. Lepas tu hutan Pinus ke? Pinus. Tapi pokok pine. Macam mana nak dia punya pronunciation? So breakfast. Sayang. Ya, saya nak tunjuk je air ni. Torabika penuh hati untuk pencinta kopi. Tapi ini bukan kopi, ini coklat. Ya. By the way, kalau suara saya sengau sikit sebab start malam tadi macam kurang sihat sikit. Sebab sejuk semalam. Sebab sejuk sangat dekat Linggarjati. Ada orang tu dia macam saya okey je. Lepas ni yang tewas. Ni kopi. Panas ni. Panas. Terbaik. Ada sandwich, ada french fries. Ni macam macam bukan pastry. Roti macam tu lah. Ni? Tak tahu. Sos. Jam kot. Macam sos jam je. Betik. Oh betik. Betik. Okay, so complete dah kita punya breakfast. Ada hotdog. Okay, so jom kita makan. Jom. Okay, so kita sekarang dekat hutan Pinus. I don't know macam mana nak sebut dia. Mangunan. So jom kita masuk.
Kita tengok apa yang ada. Dah aku buka beg ni lah kau datang. Ingat, Ain. Salam tak Weh, bangi jauh-jauh kat sini juga jumpa Jumpa kat Malaysia. Jumpa kat Indonesia. 1, 2, 3. Selamat pengantin baru. Yeay. Aku rasa aku ada satu vlog pasal event tentang kita yang ada Ain dulu. Nak dijadikan cerita. Dia duduk Bangi, tapi banyak-banyak tempat sini juga kita jumpa dekat area hutan pinus ni. Kebetulan dia dengan kawan dia Ainat ada trip pergi Jogja dengan kawan-kawan diorang, kawan-kawan UKM. Dan diorang ke sini pada hari yang sama. Memang kebetulan lah. Kami ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Okey tak tu. Okey. Basically sini kita dikelilingi dengan pokok pine. Lepas tu tempat untuk ambil gambar Instagramable. Tapi menarik kat sini kan, diorang banyak memang buat tempat untuk wisata ataupun tempat pelancongan. Diorang pandai buat duit lah. Contohnya Merapi semalam, dia adalah satu tempat bencana. Maksudnya kesan daripada eruption gunung Merapi. Kemudian penduduk kat setempat tu banyak kemusnahan lah, rumah-rumah kampung-kampung yang terpaksa dipindahkan. So apa diorang buat? Diorang jadikan kesan-kesan rumah yang terbakar, yang hangus semua tu, bukan terbakar sebenarnya, terkena asap, kepulan asap daripada lava gunung Merapi je. Tapi dah cair, diorang jadikan sebagai muzium untuk tempat wisata. Dan menariknya, tempat tu adalah dibina oleh penduduk setempat, orang kampung sendiri. Itu satu perkara yang menarik lah sebenarnya di Jogja. Tapi Merapi bukan dekat Jogja. Dia di Jogja dan sebahagiannya di Magelang. Magelang ke Jawa Tengah? Jawa Tengah lah. Ya. Menarik lah. Korang ke mana lepas ni? Lepas ni kita akan ke Pantai Timang. Perjalanan sekitar sejam setengah. Dan walaupun kita orang ni trip berbeza, kita orang akan ke tempat yang sama. So untuk pengetahuan penonton sekalian, jarak ke Pantai Timang adalah 1 jam 30 minit. See you there. Okay? Nantikan. Nantikan. Vlog juga. Nantikan vlog saya. Ya Allah. Setelah selesai di hutan pinus, kami melanjutkan perjalanan ke Pantai Timang. Perjalanan ke Pantai Timang bukanlah mudah. Untuk sampai ke sini, kami perlu menaiki jeep. Satu-satunya cara untuk melalui jalan yang berliku, berbukit dan penuh lubang. Setiap hentakan dan gegaran sepanjang jalan terasa seperti sebahagian daripada penggambaraan. Katanya, jalan ini memang sengaja dibiarkan tidak sempurna supaya pelancong dapat merasai pengalaman sebenar menuju ke Timang. Dan ternyata, itulah yang menjadikan tempat ini begitu unik. Di hadapan kita ni adalah Laut Timang ataupun Pantai Timang. Warnanya biru sekali, jernih, cantik. Lawa weh, lawa. Ini antara spot yang wajib pergi dan kebanyakannya yang datang ke sini adalah orang Malaysia pun. In fact dengan kita orang tadi pun ada beberapa grup daripada Malaysia yang datang. Siapa yang layan Running Man, mesti dia tahu. Running Man pernah datang sini. Dia pernah main game kat sini. Pantai Timang. Bila sampai, semuanya terbayar. Pemandangan laut yang membiru luas di hadapan mata. Ombaknya kuat menghentam batu karang. Anginnya kencang dan bunyinya mengaum. Seolah-olah lautan sedang bernafas. Cantik.
Nah, untuk yang gondola nanti kena bayar seorang 200.000. 200.000 itu sudah pergi dan balik guna gondola ya. Di sana pun sudah ada tour guide kita yang tolong bantu ambil gambar. Tadi boleh bagi phone, dia orang tolong bantu ambil gambar. Itu sudah package dengan 200.000 tuh. Lepas itu masa naik gondola ada abang driver jeep yang tolong record video pergi Bali. Untuk abang semua nanti dia orang tolong bantu. Oke. Di sini juga, kami melihat penduduk tempatan bekerja di bawah terik mentari, menarik gondola melintasi laut. Keringat dan keberanian mereka menjadi sebahagian daripada pemandangan Pantai Timang. Di tengah keindahan yang liar, mereka tetap bertahan, menjadikan ombak sebagai sahabat dan laut sebagai sumber rezeki. Sekarang kita berada di Timang Beach setelah naik gondola. Macam mana, okey? Sekarang kita berada di Timang Beach di tengah-tengah ni. Tadi dah naik gondola. Salahnya ada perkara yang terjadi sebab ND filter dari DJI Osmo ni tertanggal. Tak tahu hilang kat mana, tapi hilang lah. Kena beli ND filter yang baru. Untuk yang tak tahu, ND filter ni basically kita nak gelapkan. Dia adalah filter yang nak menggelapkan lens lah, tu je. Certain gambar ataupun image yang agak overexpose, ND filter lah jawapan dia untuk kita menggelapkan sedikit foto tu. Makan lobster. Ada lobster, ada cumi-cumi. Cumi-cumi tu sotong. Lepas tu kita ada ulaman, kita ada sayur kangkung dan ada tahu tempe. Jom kita makan. Setelah selesai aktiviti kami di Timang Beach, kami ingin menuju ke penginapan kami, iaitu Inesia, sebuah penginapan bersebelahan pantai mesra. Kami ambil bilik jenis kabin. View di sini memang rasa macam nak menangis. Cantik. Sekarang ni adalah penginapan malam terakhir sebelum pulang ke Malaysia esok. Adalah satu penginapan yang paling best lah di antara 4 malam yang kita duduk. Sebab pertama, biliknya selesa, walaupun kecil tapi sangat selesa, fasiliti cukup, wangi, bersih, cantik. Dan paling penting, view depannya sangat cantik sebab kita berhadapan dengan laut. Bilik ni memang betul-betul depan laut. Cantik gila. Dekat bawah tu ada satu restoran, Inesia Resto. Dekat restoran tu dia, yelah, bilik ni pun tepi katil pula, tepi laut. Dekat restoran tu pun tepi laut. Kita akan makan dengan view laut. So malam ni kita akan berdekatan dengan laut. Dengar bunyi laut, bestnya angin laut. So segalanya tentang laut. Ni pun angin, kita dapat rasa angin-angin laut. Sedap, best. Selain daripada laut, kat depan kita ni, dekat bawah ni ada swimming pool. Mini swimming pool lah. Okay? Lepas tu, boleh lah nak mandi-mandi, santai-santai sambil tengok laut. dan yang paling penting, dekat atas tu pun ada satu swimming pool yang besar. So kejap lagi kita akan try pergi tengok, tapi agak mendaki. So mungkin penat lah. Dekat atas tu, dia punya swimming pool, betul-betul tepi tu kita boleh nampak laut. Resort ni betul-betul berdekatan laut dan tepi laut, berdekatan dengan pantai mesra. Sekarang kita tengah jalan-jalan sekitar Inesia dan kita menemukan kolam yang di atas ni. Inilah kolamnya. Kolam yang ada view laut. Cantik gila.
tentang laut yang biru dan jernih. Deru ombaknya menenangkan dan menakutkan pada masa yang sama. Laut mengingatkan bahawa pasang surut adalah sebahagian dari hidup dan setiap gelora ada waktunya untuk tenang. Di sinilah kami berhenti sejenak, melihat ombak datang dan pergi seperti waktu yang terus berjalan, meninggalkan tapi juga menyembuhkan. Dekat sini maghrib dia pukul 5.30. So kita nak dinner terus lah sebelum maghrib. Okay, so jom kita tengok menu dia. Makan, ini makanannya. Awak makan apa? Nasi goreng kecomberongan. Ya. Ini kita ada fried wedges. Lepas tu saya makan rib eye steak. So jom kita rasa sedap ke tak sedap. Enak ke tak enak? Fried wedges tu sedap. Enak. Gratis. No gratis. Ha? Ini adalah hari terakhir kami di Jogja. Dan sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, kita nak breakfast dulu dekat restoran Segarang. Breakfast kita pagi ni, nasi goreng, ada telur, ada ayam, lepas tu ada apa ni? Telur mata, fries, sausage, salad dan ada tembikai sambil menikmati pemandangan. Jogja, kota yang sederhana, tidak mewah, tidak terburu-buru, tapi cukup untuk membuat kita ingin tinggal lebih lama. Selalu punya cara tersendiri untuk menenangkan di tengah keriuhan. Jogja mengingatkan kami bahawa tidak semua yang indah perlu jelas di depan mata. Kadang, keindahan itu hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Seperti berjalan berdua di malam yang sunyi, berbual tentang masa lalu, tentang mimpi, dan tentang angan yang perlahan-lahan kami ingin bina bersama.